Lu panggil lu punya anjing-anjing sekarang. Hadap gua seorang. Kau tengok ni. Pertama tadi. Maka pada zaman Sayyidina Umar baru ada gelendis. Ini adalah sisa-sisa daripada aku meniaga tadi. Ini salah satu kelemahan aku. Bila benda tu tak habis kan, memang susah untuk aku buang. Aku tak suka membazir. So, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita pergi cari kucing ke anjing ke kan. So, kita boleh kongsi rezeki. Let's go. Selalu kat sini ada anjing tau. Ada pula. Mana tu anjing ni weh? Diorang balik rumah ke apa? Okay, aku tahu kat mana. Let's go. Okay, gua nak jumpa. Lu panggil lu punya anjing-anjing sekarang. Hadap gua seorang. Ni, makan. Dia nak tapi dia malu-malu. Ada banyak tau tadi.